Ramai orang cakap dekat Sungai Buloh ni ramai kedai gunting rambut Aceh, mamak. Kita ada barber dekat sini. Nak tahu kat mana? Di manakah orang-orang Kelang? Tapi Kelang boleh lah, jauh tak jauh, dekat tak dekat. Alright guys, so sebenarnya saya nak bagi tahu korang yang Rose Barbershop yang dah lama mendiamkan diri, yang dah lama mendap, kini kembali beraksi tapi luar biasa sikit. Kita buat road tour juga tahun ni untuk raya, tapi dekat Sungai Buloh. Kali ni kita layan seorang je, kemah Sus Pulau je. And tempat dekat mana? Dekat Kuang, Sungai Buloh, bersebelahan dengan As Garage. Korang tahu kan yang saya sebut konten kan, As Garage kan? Sebelah dia sahaja. Orang Kuang, orang-orang Payajaras, orang-orang Payajaras dalam, luar, Hilir, segala tempat lah, area-area sini yang berdekatan. Sini sikit kan Langgar. Kameraman saya dah lah. Alright, so kat sini saya menyediakan biasa, normal cut, razor fade, segala jenis potongan lah. Kecuali long trim. Long trim mungkin saya tak ambil sebab lagi dapat perempuan. Sebab lama saya nak kejarkan customer lelaki. So orang-orang lelaki, budak-budak yang baru nak start sekolah minggu depan, and bapak yang nak start kerja, nak raya nanti, korang boleh datang kat sini. Tapi sini versi orang kata pattern-pattern kampung. Kita pakai kipas. Sebelum ni kita pakai air cooler. Tapi air cooler kita kehabisan stok, tak boleh nak disewa. So orang yang mencari untuk gunting rambut, korang boleh datang sini. Dan sebelum saya terlupa, untuk yang nak buat colour, yang nak buat cuci, saya tak ambil lah. Leceh nak buat sini. Lepas tu yang colour pun, maaf cakap, tak boleh.